Okey, terima kasih Ju sudi untuk datang ke kelas kita hari ni. So sebelum ni Ju sebagai student, so hari ni Ju di apa sebagai kita punya testimoni punya seat lah. Okey, hot seat kita. Alright. So tadi Kak Les ada ceritalah sikit pasal Ju macam mana Ju mula dan hari ni walaupun baru 3 bulan je dah ada net profit 7,500. Betul tak? So Hmm. daripada yang you bagi report tu lah. Okay. So bagi KLS itu adalah satu peningkatan yang sangat besar lah. Bukan senang hari ni kita nak buat bisnes, kita boleh dapat income yang macam tu. Setuju tak Ju? So nanti Ju perkenalkan diri sedikit dan macam mana Ju mula. Apa yang menyebabkan Ju datang kelas dan join kita punya advance kelas juga. Alright? Okay, silakan Ju. Kalau you all nak tanya soalan boleh tanya. Okay? Okey, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan. Dengar tak semua? Jelas tak? Waalaikumsalam. Jelas-jelas dengar. You all boleh dengar ke? You all type satu kalau jelas. Ah, alright, good. Okay. Okey, saya Puan Ju Aida. Tu nama nama glamour lah. Nama betul saya Zubaida sebenarnya. Hmm. Uh, saya punya room rental, saya fokus dekat Section 7 Shah Alam. Okay. Hmm. Tapi actually saya duduk kat Kelang. Uh, Hmm. saya pilih Section 7 Shah Alam tu sebab saya memang ada rumah sendiri. Saya sewa kat orang sebelum ni kat situ. Jadi saya dah familiar dengan kawasan tu. Hmm. Okay, first of all saya berterima kasih sebab apa Allah bagi peluang saya kenal dengan KLS. Sebab Okay. saya pun tak sangka sebenarnya saya boleh dapat that amount lah kan. Um, Hmm. actually saya bermula dengan room rental. Saya memang ada rumah extra. So saya dah start Hmm. sewa dengan pada orang lain bermula tahun 2011 lagi. So saya maksudnya Okay. sewa dua rumah lah tapi taklah kosong Ah. sangat. Kita bagilah juga katil semua everything basic thing tu yang semua ada lah kan. Hmm. Tapi Okay. saya rasa orang lain pun pernah ada pengalaman macam saya. Sewa Hmm. satu rumah ni actually mungkin ada profit. Hmm. Tapi profitnya sebenarnya tak seperti kita sewa bilik. Ah, Hmm. saya rasa bila saya dah buat, ini saya tahu sebab saya dah buat kan. So, Hmm. ah, so actually memang intention nak buat bilik sewa tu dah lama. Saya rasa dah dalam 2 tahun sudah, setahun lebih kot saya intention sebab bila ingat tak kita ada yang masa tu BLR naik kan. So monthly Hmm. payment dah Hmm. naik. So Betul. Installment profit bank daripada naik kan. hasil Hmm. sewa tu tak banyak. Tak banyak pun saya dapat. Yeah. Dalam ratus lebih ke 200 macam tu je kan. So Hmm. saya cakap, saya nak minta naik sewa pun nak banyak mana boleh naik kan. Naik pun dalam 100 ke macam tu je kan. So saya fikir saya nak buat sesuatu yang lain. Saya tahu ada orang lain tahu buat bilik sewa. Saya tahu, saya pun tanya-tanya juga. Tapi ada setengah tu macam kedekut ilmu juga kan nak share dengan kita kan. Kan. Lepas tu, saya buat research Google sebab saya ni jenis orang kalau saya nak buat sesuatu saya tak suka main buat main anggar je. Maksudnya buat je. Saya at least Hmm. saya tahu apa saya buat. Saya Hmm. jelas saya ada planning. Tapi saya rasa Hmm. masa tu saya tak jumpa lagi siapa yang boleh guide saya. So saya Hmm. rasa tapi saya nak buat tau. Saya nak buat. Sampai masa hari raya tahun lepas. Raya Hmm. tahun lepas, saya dah tekad, saya bagi notis kat tenant saya yang sewa rumah tu. Saya kata, saya saya bukan tak suka, dia tak ada masalah apa dengan saya. Tapi saya nak buat bilik sewa. Saya perlu masa untuk Hmm. renovate balik rumah saya. So, Hmm. dia orang keluar. Dalam masa tu pula lah saya ternampak iklan KLS. Oh, Dekat FB saya. Kan, itulah bermulanya bertemu KLS. I Okay. see. Sebenarnya tadi Ikram kata saya join kelas bulan 9 kan? Ah. Tak. Saya sebenarnya join kelas Julai. Oh, End Julai. of Julai, betul. saya join kelas Financial Freedom with Room Rental kan masa tu. Macam hari ni Saya lah. Hmm. end of July. End of Hmm. July.
Inilah saya ada buat mistake tau sebenarnya kat situ. Sebab after join kelas tu, saya tak join kelas advance. Hmm. Itulah one of that benda yang saya kesal sebenarnya. Sampai sekarang saya sembang dengan husband saya. Why, kenapa saya tak join kelas advance masa bulan 8? Ah. Saya orang yang saya tak join. Bukan sebab saya tak percaya KLS. Tak, bukan. Saya okey. Saya rasa masa saya join kelas financial freedom tu kan, yang bulan Hmm. 7 tu, saya dah banyak tau dapat input tau. Banyak. Saya dah banyak Hmm. maksudnya untuk, saya start reno saya pada rumah saya tu bulan Hmm. 8. Lepas Hmm. habis kelas tu saya terus buat. Bulan 8 saya Hmm. terus buat, saya reno. Saya dah reno uh, with ilmu yang ada, yang belajar masa kelas yang tu lah, yang Hmm. financial freedom ni. Saya Hmm. buat lah. Saya buat. Saya buat iklan, buat filter tenant, semua. Hmm. Alhamdulillah. Rumah saya tu dalam 2 minggu dah full. Penuh So kan? bulan saya start masa tu sebab saya reno take time juga. Dalam bulan Hmm. 9 baru habis. So start orang sewa bulan 10. So bulan Hmm. 10 tu masa saya buat tu, itulah sebab ilmu tak cukup. Ilmu tak cukup. Saya ada buat Hmm. mistake. So Kan? saya ada contact KLS kan. Walaupun saya tak masuk ini, saya ada contact KLS, saya share saya punya finding semua kan. Saya ada contact KLS. So kat situ saya dah nampak kan. Saya dah nampak saya dah buat mistake. Saya cakap kat Hmm. husband saya nak, no lah, saya nak join. Saya nak join juga. That's why saya join kelas advance bulan 11 kan. Saya join bulan Hmm. 11. So actually banyak lah. Bila you dah masuk kelas advance tu, nampak lah macam Baru mana tahu lah. kan? Macam saya semasa tu. Masa hari tu, masa handover ini tak buat lah. Ini tak buat lah kan. Banyak benda saya tak buat sebenarnya kan. Memanglah rasa okey sebab rumah cepat cepat full kan. Kita rasa Hmm. okey. Tapi rupanya kita ada buat mistake. Mistake yang Hmm. sebenarnya in future dia ada bagi implication kat saya. Ya. Kan, dari segi rented agreement kan, sebab Kan? actually Dia KLS punya punya tenancy format rented. agreement tu Kan kan? kita sembang tu kan. Ah, Saya spend banyak untuk rented agreement kan. ya, Kan, habis sangat banyak tu mahal kan. bayar lawyer. Ha. Sebenarnya actually saya bayar lawyer untuk buat rented agreement boleh cover kelas KLS kan. Kan? Ha. Tu yang saya kata, janganlah jadi macam saya. Saya kat situ saya ada buat mistake. Lepas tu Hmm. KLS ni dekat kelas advance tu dia ada banyak bagi documentation. Memang orang kata Hmm. banyaknya dokumen renyah, tapi actually documentation tu lah now yang sekarang saya apply. uh, Hmm. Kita punya future tenant lebih confident dengan kita. Nampak kita Ya. expert tau. You look expert. Kan? You look expert bila orang datang view. Walaupun sebenarnya saya Nampak pun baru lagi. organized kan? Well prepared, organized. Walaupun sebenarnya saya baru. Saya ni bila KS puji lebih-lebih saya malu dah. Sebab saya rasa saya orang baru. Saya banyak lagi ilmu tak cukup lagi kan. Tapi itulah macam saya kata lah, bermula dengan tanpa ilmu, dengan you dah ada ilmu, berbeza. Kalau kita bermula dengan tanpa ilmu ni macam saja cuba-cubalah kan. Macam itulah, saja cuba-cuba. Tapi Try-try. bila try bukan try iklan. Try try nak ni. Try-try buat. Try keluar. So Hmm. for me is okay lah. It's macam good learning process. Experience untuk Hmm. saya lah kan. So saya tak Hmm. nak lah buat mistake lagi. That's why kalau macam apa-apa saya rasa sekarang ni lah, kalau saya rasa ada yang ragu-ragu, saya akan tanya KLS. Hmm. Macam ni boleh ke? Macam ni boleh ke kan? Hmm. Sebab nanti Hmm. mungkin saya tak tahulah macam diorang ni nanti mungkin ada personal coaching kot kan. Sama, Ju pun ada personal coaching hari tu. Sebab Ah. jelah personal coaching dia lagi banyak membantu saya. Sebab KLS waktu tu dia ada challenge. Dia ada bagi saya challenge. Dan saya sahut challenge tu dan saya dapat kan. Ah, Kan. Kat personal Ah. coaching. Kat situ. Okay. Personal coaching ni dia lebih pada future planning. Ah, Hmm. Okey, sambil-sambil Ju bercakap tu, KLS nak share slide unit dia untuk you all tengok. So, boleh ke kalau KLS nak minta you all komen dekat ruangan chat? Cantik tak unit Ju ni? Cantik tak unit dia?
Ini actual unit tau. That's why Kak Les cakap Ah, gambar-gambar yang kita ada ni semua memang gambar-gambar student kita. Cantik kan? Mewah kan? Okey, Ju, Kak Les nak minta Ju cerita sedikit berapa harga rental bilik-bilik Ju? rental saya. Okay. Bermula dengan master bedroom, macam tu. Bilik saya paling mahal 988. You Paling dengar tak? murah. Cuba tulis. Cuba you all tulis dekat ruangan chat. 988. Saya suka nombor 8. That's why memang Ah. okay. Kalau tengok harga saya memang ada 8. Hmm. Okay. Ah. Paling murah, actually hari tu lah ada satu rumah tu. Saya terpaksa kecilkan sikit bilik. Ah. Saya kesian. Saya tak pernah buat harga ni tau. 468. Itu Hmm. satu je bilik dia. Tapi normally 468. kalau bilik yang lain tu paling murah. Paling kecil lah kan? Dia dalam, saya ada masalah terpaksa kecilkan bilik tu sebab DB tu termasuk dalam bilik. Itulah. Itu first je saya buat. Lepas tu tak nak buat dah. Lepas tu Kan. yang lain tu normally dalam satu rumah saya tak banyak bilik yang 500. Adalah saya buka lah 578 macam tu, 598 saya ada buka. Tapi mungkin dalam satu rumah Hmm. 2 je macam tu. Saya Hmm. banyak fokus sebab saya ikut advice KLS. Saya ni ikut cakap cikgu kan. Saya ikut Ya. KLS sebab KLS You cakap kat adalah saya. salah satu student yang A to Z ikut cakap, dengar cakap. Sebab dia cakap kat Okey. saya. Adalah KLS cakap kat saya. Jangan fokus number of unit. But fokus pada profit. Right? So Yes, that's why saya profit. tak buat bilik yang satu rumah bilik kecil-kecil. Itu bukan style saya. Bilik saya memang very comfortable. Memang besar lah. Memang luas lah. Ini bilik Berapa paling kecil bilik? yang dalam gambar ni. Yang mana? Ni Dia yang Ni bilik saya paling kecil lah. ni yang Yang 598, kat skrin ni. 38 ni. Yang tu. Yang 59 tu bilik saya yang 578 tu. 578 ni. Buat masa So, sekarang. berapa bilik dalam satu unit ni, berapa bilik je? Sebab saya dah banyak rumah kan KLS. Actually, setiap rumah tu, number of bilik ni dia bergantung kepada layout rumah. Okay, macam rumah yang ini, kat skrin ni, besar, sangat besar. Ini kondominium. So, sangat besar. Ini saya boleh pergi 6 bilik dengan memang yang besar. 6 bilik. Lepas tu luckily saya sebenarnya dia lah macam KS cakap bila you view biar banyak kali pergi view rumah tapi you make sure you dapat yang betul-betul tepat kan, yang the best kan. So saya macam tu lah, saya actually untuk dapatkan unit yang ni banyak rumah saya view. Saya tapi at last saya pilih yang ni because of view cantik, luas, dia ada 3 bilik air. Dia ada 2 master bedroom. So saya ambil lah yang ni. So memang betul bilik yang ni yang letak ni saya memang boleh buat income. Wow. Berapa ni dapat dia punya positive cash flow ni untuk unit ni? Net profit ke? Ke total rental? Untuk unit. Total rental? Total rental berapa? Yang ni yang dekat 4,000 tu kan? No, more than 4,000 that. lebih. 4,000 lebih kan? Yes, more than 4.3K. So you rental dengan landlord berapa? 2.1. You nampak tak? You dengar tak? KLS saya ada. KLS tahu saya. KLS kan kata kat saya orang yang ada satu pandai nego kan. Saya orang memang dia 2.1 tapi saya nego. I got 3 parking for this unit. Nampak tak? Sebab tu lepas you all kena belajar cara nak nego dengan landlord ni. Betul tak Ju? Nego ni dalam kelas advance. Dalam kelas advance you belajar. So nego saya dapat 3 parking and then saya dapat actually kipas everything provided. Owner bagi, peti ais owner bagi, washing machine owner bagi. Cat saya cat tapi saya minta claim boleh tak dia bagi. So saya boleh claim balik lah.
I Um, see. lagi saya rasa macam saya Ada spend video untuk tapi Reno. kelas tak And, tak buka lah video tu. uh, so Okay. saya Reno dan inilah perabot lah macam tu. Nak Hmm. cantikkan ni kan. Kat situ. Okay. Berapa roughly Ju habis untuk reno dan perabot tu? Dia orang Okay. tanya. Dia depend rumah. Okay, macam kat sini saya Hmm. declare untuk 4 unit kan. Unit yang Hmm. pertama, yang first tu, rumah saya sendiri, saya all out. Start dia gambar je ni. Saya all out, Hmm. yang ini banyak saya habis. Sebab rumah sendiri kan. Sampai toilet-toilet pun Hmm. saya reno hari tu. Saya Hmm. 27 K. Hmm. So, Ya, second sebab dia ni rumah tak tu, datang kena advance kan? tak, yes. Second rumah tu dia masuk kelas advance dah. Ah, Dia dah masuk baru kelas advance tahu nak masuk kan? second rumah tu. Tapi second rumah tu dah cantik. My husband Ah, punya rumah sebenarnya, tapi saya bayar juga rental kat dia 1,000 walaupun husband. hmm, So okay. yang itu dah cantik. Saya tak keluar banyak. Saya keluar perabot less than 5K. So tak banyak. Third Hmm. rumah tu about 13K ke 14K. Hmm. Itu rumah apartmen. Tapi saya buat ala hotel. Tapi itu pun saya Wow. nego juga. Rumah tu tak tabletop, saya bodek-bodek owner kan. So dia kata okey lah, saya kata saya Owner yang buat buat kan. kan? Dia bayar je lah Ah, duit barang. Saya minta peti ais baru, saya minta apa washing machine semua-semua kan. So saya dapat okay. uh, uh, yang nombor 4 tu kondo. Yang ni lepas personal Hmm. coaching kan kondo tu. Ya, rumah ketiga tu lepas dia advance. Personal Hmm. coaching dia lain lah kan. Dia dah lain dah vibe dia. So yang itu tu lah Okay. Dia orang kena grab personal coaching ni. dua. Kan? Best tak personal coaching dengan KLS? Personal coaching ni one to one tau. You all datang jumpa KLS one to one. Kat office Hmm. KLS. Ha. Saya lama personal coaching dengan KLS tu. Special sikit. So itulah. Saya actually tengah set up lagi 6 bilik. Tapi Hmm. saya akan launch je. Saya akan buka after raya. Sebab Okay. Ramadan ni saya nak rest. Rumah saya dah penuh sebenarnya. Saya Hmm. sekarang ni saja buat teaser-teaser je. I see. Sebab Kalau, marketing kita kalau tak boleh kalau nak stop kan. tengok kalau nak tengok apa unit-unit Ju, you all boleh pergi ke TikTok Ju. Apa nama TikTok Ju? Ju Aida lah nama saya tu. Ju Ju Aida. Aida. Ju Aida. Okay, TikTok Ju Aida. Okay. So, KLS nak you all nampak dekat ni, dekat slide KLS ni, income dia dalam masa 3 bulan. Okay, income dia 7,000 lebih sebulan. Apa pendapat Wah, you all? profit. Ha. So lebih kurang 7,500 lah kita bundarkan lah. Sebab ini adalah gross profit untuk semua unit kan. Semua unit. Alright. So bagi KLS ini adalah satu income yang kalau hari ni, kalau dia ada degree, mungkin dia kena kerja lebih daripada 10 tahun untuk dapatkan increment sebanyak ni. Tetapi Ju boleh Hmm, dapat dalam 3 bulan. Itu yang KLS nak cakap. So, that's why buat sahaja. Betul tak Ju? Okay? So, betul. kita banyak nak Betul. bercakap sebab memang tak habis bercakap Hmm, pasal room rental ni. Betul tak Ju? Okay? betul. Banyak Apa cerita dia panjang. apa Ju punya nasihat kepada mereka yang macam Ju juga sebelum ni yang datang pun belum lagi start apa-apa kan, tak tahu Hmm. berjaya ke tak tahu buat ke tak apa semua kan. So apa uh, nasihat daripada Ju untuk mereka ni ubah keuangan mereka sama macam Ju dah ubah keuangan Ju ni. First, tindakan. Tindakan. Saya rasa saya orang yang fast action. Saya jenis tak tunggu. Dapat tahu sesuatu, buat planning saya terus buat. Walaupun saya bermula kelas biasa, bukan kelas advance, saya dah terus buat. Tapi bila you nak tambahkan lagi you punya confidence,
you kena ada ilmu. Macam saya cakap lah, tindakan tanpa ilmu dengan ada ilmu tu berbeza result dia. Lepas tu Hmm. you kena konsistensi. Lagi satu, jangan syok sendiri. Sebab kan kadang-kadang ada setengah orang dia macam pilih unit ikut yang dia suka. Dia tak ada buat research, Hmm. dia tak ada try buat Kan. iklan. Tak Nanti buat cari yang try datang. iklan tu ada belajar kat kelas advance kan, KLS kan. Hmm. So Yes. saya kata tindakan tanpa ilmu result dia berbeza dengan tindakan ada ilmu. Hmm. Kan, Alhamdulillah. Terima kasih Ju kerana sudi luangkan masa. InsyaAllah nanti kita akan buat sharing yang lebih panjang sikit. Setiap student KLS ni kita akan, InsyaAllah kita dah ada satu program which is kita akan buat podcast 2 jam untuk kita punya student-student ni share perjalanan dia, journey dia. So nanti Ha. uh, Banyak ada orang tanya kat chat tu kan. ya kan. Saya suntuk kan saya So tak nak jawab. Saya suntuk. dia kalau kita jawab kepada orang yang tak ada ilmu, dia tak boleh faham. Sebab tu kena belajar from zero. Kena belajar step by step. Baru you akan faham. Sebab dalam room rental ni, banyak benda yang kita assuming. Banyak benda yang emosi dekat situ. So Hmm. KLS nak you all belajar tentang fakta supaya kita boleh buat bisnes yang betul-betul jadi kan, bukan hanya by Betul. emotional sahaja. Sebab Right. betul kalau you dah ada ilmu, memang buat ni ada challenge. Saya tak nafi ada challenge. Hmm. Tapi kalau you ada ilmu, challenge tu pada you biasa. You Hmm. tahu you ada solution. You tahu you ada orang yang you nak rujuk. Okay. So tak kata tak ada challenge kan? Ada. Tapi Yes. pada saya, okey lah. Sebab saya ada knowledge, saya boleh facing challenge. Macam tu. Yang bestnya kita ada community, betul tak Ju? Boleh tanya. Ah, Kita ada group community, WhatsApp group. Boleh tanya, ah, boleh ah. sharing experience masing-masing kat situ. Ya, Ah. aktif kan kita So, punya circle, community? okay, maksudnya kalau you join ni, circle you tu, circle yang memang, circle yang sepatutnya lah. Sebab kalau you nak berjaya, you kena berkawan juga dengan orang yang, circle you kena baik juga kan. Macam tu lah maksud saya. Hmm. Circle pun membantu Kan. juga. Alright, terima kasih Ju. So Okay. kita ini sajalah yang kita boleh share untuk hari ini. InsyaAllah nanti bila you all dah join kita punya alumni nanti, insyaAllah boleh berkenalan dengan Ju kan. Tak ada masalah lah. Selalunya geng-geng room rental ni, diorang memang sporting lah. Asalkan you all saling hormat menghormati dan juga apa orang kata saling tolong menolong lah kita jangan harapkan orang je yang menolong kita tapi kita pun kena ada sikap nak menolong orang lain juga. Alright, terima kasih Ju. Itu sahaja. Sama-sama. Thank Bye. you, KS. Assalamualaikum. Bye bye. Malam. Jom kita ucapkan terima kasih dekat Ju. So cara kita ucapkan terima kasih, you kena campur sedikit dekat belakang dia, tambah sedikit dekat belakang dia. Terima kasih Ju yang comel, Ju yang cantik, yang awesome. Macam tu. Boleh ke you all ucapkan terima kasih? Bukan senang tau kita nak hadirkan orang yang nak share apa rahsia-rahsia dia apa semua ni kan. Kan. So KLS nak you all pun jadi macam Ju juga, which is sekejap sahaja you boleh bina income you sendiri. Okay? Sebab KLS tak boleh nak janji bulan dan bintang lah. Yang penting you nak ke tak nak. Kalau you nak, insyaAllah KLS boleh bantu. Okay? Dan you all kena belajar sampai habis. Alright?